Macam mana tu? Ya? Cika je. Ni apa nama biskut ni? Yang ini yang awak makan tu ni, double chocolate chip cookies. Ini yang antara orang kata yang paling top lah sepanjang tahun. Okey. Dan selain ni ada apa lagi? Selain tu, Dayah ada bawakan, selain daripada cookies, bawakan sambal bilis nanas. Yang ni. Iji nak cuba tak? Tapi dia akan ada rasa pedas tu. Tapi Iji tertahan je. Tapi ada rasa nenas sikit lah. Ada rasa nenas masam-masam ni. Ni dalam dia macam ni. Okey lah nak cerita pasal Iji rasa. Dayah Niaga ni kan. Okey. Dah berapa lama Dayah bercimpung dalam perniagaan ni? Hidayah Cookies. Hidayah Cookies kan. Alhamdulillah Hidayah sebenarnya daripada ibu sendiri daripada tahun 2002. Lepas tu Hidayah sambung daripada 2010 sehingga kini hampir 13 tahun lah Hidayah jaga. Wow, 13 tahun. 13 tahun. Dalam sepanjang 13 tahun mungkin ada satu cabaran yang mungkin Hidayah tak dapat lupakan lah kan. Apa satu cabaran tu tahu tak AJ? Masa PKP, masa COVID tu. Cookies kita ni memang jenis yang crunchy, jenis rangup. Lepas tu dia nipis je. Jadi waktu tu kita nak ubah daripada offline nak kena pergi online. Dan cookies ni dia akan jadi pecah lah bila nak untuk hantaran. Itulah dia kata, ya Allah macam mana kita nak cuba ubah benda tu. Dia suka, memang suka AJ. Jadi bila dah sampai kat customer tu dia pecah lah. Dia pecah. Contoh nantinya AJ kan. Dia jadi separuh ni dah jadi serbuk dah. Jadi serbuk dia sedap pula. Orang komplain jadi kita terpaksa stop. Dayah tetap buat cookies tapi kita hantar sendiri. Hantar sendiri. Sekarang ni dah berapa tadi? 13 tahun ni? Hampir 13 tahun. 13 tahun. Apa idea Hidayah untuk masa ke depan nanti? Okey, masa hadapan nanti insya-Allah Hidayah kita akan impiannya nak buka lah lebih banyak cawangan Hidayah Cookies di dalam mall. Dalam mall. Dalam sekarang mall. Ada berapa agaknya? Sekarang belum ada lagi. Tapi kita nak buat kedai dah ada dah, berada di Seksyen 36 Shah Alam. Ada lagi cawangan lain? Cawangan lain tak ada. Sambung tadi saja. Dekat mall. Dekat mall. Kat mall tu kita nak buat sekali lah, ada cookies, ada kafe, santai-santai dekat situ kan. Dengan pelbagai jenis produk Hidayah Cookies lagi. Sebab produk Hidayah Cookies bukan saja yang Iji nampak ni. Hidayah ada buat untuk door gift macam bahulu kemboja, kuih bakar. Itu semua bila order baru dapat. Ya betul. Jadi Dayah, selain daripada biskut ada lagi tak produk lain? Yang ni sambal bilis nanas yang garing punya. Ya Allah, sambal bilis yang ini. Ni apa ni? Apa ni? Sambal bilis garing nanas. Kenapa specialnya sebab ada nanas? Specialnya sebab ada nanas. Dia ada macam ni. Nanas rasa. Mana nanas dia? Dia ada cangki-cangki dia tu. Dia dah kering. Dia dah kering. Iji makan tau? Iji makan. Sedap. Mana? Rangup Iji dia punya ikan bilis macam mana? Rangup. Tapi kalau orang-orang ni dia tak masuk angin ke? Tak ada. Okey, setakat ni alhamdulillah hampir setahun benda ni boleh bertahan. Bertahan? Wow. Pandai. Okay. Nama Hidayah Cookies. Kenapa ambil nama Hidayah Cookies sebagai brand? Kan? Masa tu lawaknya ibu ingat Hidayah ni anak yang last lah orang kata. Tiba-tiba dah dapat adik tambah lagi 4 orang. Semua ada 6. Ada 6? Ya. Jadi orang ingatkan Hidayah ni lah macam satu-satunya anak perempuan dia. Oh iya ke? Tapi sebenarnya ada lagi adik perempuan. Tapi habis adik-adik lain tak kecil hati ke kalau pakai nama Hidayah? Dia faham lah sebab apa? Sebab Hidayah masa kecil tolong ibu dah pandai dari umur 6 tahun dah boleh buat kek lapis. Jadi dia 6 tahun. Jadi diorang faham lah kenapa kakak dia, nama kakak dia macam tu. Jadi sekarang adik-adik ada yang meniaga juga? Ada yang tolong Hidayah, ada juga. Hidayah 100% fokus pada bisnes ni lah. Memang Hidayah lah. Sekarang ni kita kata sebagai peneraju Hidayah Cookies lah. Jadi ada tak lepas ni nak turunkan kepada anak-anak ke cadangan anak umur betul sekarang ni? Sekarang baru umur 8 tahun lelaki dengan 6 tahun perempuan. Mungkin lah. Tapi kalau ikutkan Hidayah nak diorang ada kerja tetap sendiri ataupun dah ada satu job tu nak teruskan legacy Hidayah Cookies pun tak ada masalah. Ni macam biskut-biskut ni memang rezeki sendiri ke apa?
Ni Hidayah olah sendiri. Olah sendiri. Olah sendiri, kita tak ada guna gula putih, guna gula perang sahaja. Wah, mesti mahal harga dia. Harga dia berpatutan lagi. Okey. Walaupun harga dia RM120, tapi dekat sini je, yang bestnya Hidayah join dengan Pharma, ada kupon untuk pengunjung. Itu yang seronok dia. Hari ni join dekat sini ada kupon untuk pengunjung. Ya, dan kalau dekat tempat-tempat lain ada tak? Kalau tempat-tempat lain tak murah ke Daya, jual murah sikit. Biasanya memang akan ada je kan. Kita buatlah pack combo. Macam tu. Strategi dia. Ya, macam ni je. Tengok sini. Dekat sini kalau biasa dekat luar satu pack ni RM5. Satu pack ni saja. Ya, RM5. Tapi strategi kita jadikan dia pack combo dengan harga RM25 ada 7 pack. Kemudian kalau daripada pihak Pharma, belanja lagi RM5 dapat RM20 untuk pengunjung di Pharma Fest KL ni. Ya, betul. Jadi kita nak cerita lah, agaknya sekarang ni kalau meniaga zaman dulu dengan meniaga sekarang ni ada beza tak Daya? Beza lah, sebab Hidayah dah ada pengalaman offline sejak umur 20 tahun tu kan. Kita pergi roadshow dekat hampir semua mall Aeon. Kan. Jadi dekat situ je dah ada, kita tahu dah macam mana perangai customer, kemudian dengan kerenah lah, masing-masing dengan kerenah, dengan maksudnya kita dah jumpa dengan pelbagai ragam manusia. Macam tu. Jadi kalau kata dulu dengan ekonomi dulu, lepas dengan ekonomi sekarang memang berbeza lah je, tak sama. Tapi masih boleh menjalankan. Masih boleh dijalankan, tapi kena struggle. Kena struggle. Kena fikir pelbagai jenis strategi. Benar tak dalam satu hari tu tak ada sale langsung masuk? Ada. Walaupun kita adalah kidang production kan je kan, masih ada lagi satu hari tu tak ada langsung production. Ada waktu tu terjadi. Tapi sekarang alhamdulillah, walau macam mana pun kita cuba adakan satu hari tu mesti ada production untuk kita cover kerja kita punya komitmen juga. Macam tu mesti ada. Sekarang alhamdulillah, walaupun orang kata slow, perlahan perjalanan perniagaan ni, tapi alhamdulillah kita boleh catch up juga macam mana. Okey Daya, kita masuk dalam kita boleh, kita bagi Daya pun dah dekat kios ni kan. Kita bagi orang rasa lah Daya ni. Jom je. Macam ni kan, Pharma ni kan, apa kelebihan menyertai kios daripada Pharma? Hidayah bukan saja menyertai untuk kios tau. Hidayah merupakan usahawan di bawah Pharma. Jadi dengan ni Hidayah akan terima pelbagai nasihat. Lepas tu cara untuk buat pemasaran. Sekarang ni dah lebih kepada online kan je. Jadi kita akan belajar untuk promosikan produk di Agrobazar online. Di Agrobazar online. Jadi yang beli ni bukan hanya orang di Malaysia saja. Maksudnya di Malaysia. Cuma benda tu dah boleh di online kan. Dalam Agrobazar online, Hidayah pun dah ada cookies dah. Dekat dalam tu dah ada kedai. Macam tu. Walaupun masalahnya hanya di Malaysia, tapi satu hari ni mana tahu kan Pharma akan buka sampai ke luar negara kan. Kita tak mungkinlah sekarang belum lagi. Akan datang insya-Allah. Jadi ada tak nasihat Daya kepada mereka yang baru nak niaga, lepas tu down pula, tak pula ni, saya dah rasa macam tak nak niaga dah. Dan ni orang lama dah muda pula tu. Hidayah alhamdulillah lah, syukur sangat sebab ada mentor iaitu Ibu Hidayah sendiri kan. Dia daripada mula tahun 2002, kemudian Hidayah pun sambung. Jadi kalau buat usahawan yang baru dekat luar sana, apa yang Hidayah boleh kongsikan supaya macam mana pun kena struggle, maksudnya kena kental lah. Itu je lah yang paling senang. Kena kental. Macam mana pun kalau kena reject dengan customer ke, ataupun kena reject nak jadi usahawan di bawah agensi, cuba lagi. Tak semestinya sekali tu dah kena tolak terus give up. Macam tu. Okey, Daya asal orang mana? Daya asal memang orang Kelang. Memang KL lah. Memang orang Kelang lah. Okey, dekat sini dekat tengah lah juga ni. Betul. Ibu? Ibu kira memang ibu orang Kelang, ayah orang Sabak Bernam.
Oh, dekat situ je. Itu je Selangor, memang Selangor. Tak jauh. Dulu masa mula-mula Mak berniaga kan. Kalau Daya ingat kan. Dulu Mak buat biskut ni. Packaging dia macam mana? Dia bukan jadi tu macam ni kan? Bukan. Tak kiranya benda tu masih dari ada balang tapi tak ada stiker. Orang kata tak ada label-label macam ni, tak ada. Kosong je. Kosong je? Kosong je. Lepas tu tak lama tu dah belajar. Kat kampung lah. Kat kampung, bukan kampung saja. Betul, kampung Sungai Kandil. je. Okay. Jadi dari situ mulalah share dengan kawan-kawan ibu. Hidayah pun share dengan kawan-kawan kita. Kan kawan-kawan sepermainan orang cakap. Share. Lepas tu dah hasilkan benda ni. Mula-mula satu jenis je. Bukan banyak-banyak pun. Yelah, apa tu? Satu jenis tu jenis yang ada kacang. Tak lama lepas tu Hidayah pun cuba keluarkan apa kata kita buat pelbagai jenis. Masa tu umur Hidayah berapa tahun? Masa bagi idea tu? Masa bagi idea tu masa tingkatan 4. Tingkatan 4? Bagi mak idea lah. Bagi mak idea. Sebab kita kata kita nak jual juga. Tak nak macam ni kan. Jual kat kawan sekolah. Kat kawan sekolah. Sebenarnya tak boleh pun kan. Tapi saja kata ibu tak apalah kita cuba tambah lagi perasa jenis-jenis yang lain tu. So kata apa dia? Ibu bukannya tahu. Yelah dah mak ibu pula nak kena pening. Macam tu betul. Alah apa-apa je. Macam coklat tu ibu tak ada coklat lagi. Orang kan suka coklat. Lepas tu tak lama lepas tu trend yang red velvet ni. Cakap dengan ibu. Ibu jomlah kita keluarkan yang red velvet ni. Ibu pun dia cuba lagi resepi. Lepas tu dah umur Hidayah pun dah start join ni. Kita pun ubah suai resepi supaya lagi lebih sedap, lagi menarik. Dah tambah-tambahkanlah dengan packaging yang lebih menarik macam tu. Ni nak tanya kan? Masak ni macam mana, apa dia, besar mana kan? Okay, ada kalau kilang ke? Okay. Sebenarnya Hidayah Cookies ni memang ada kilang sendiri. Oh, ada kilang dah. Okay, di tanah sendiri juga. Jadi tak ada isu lah apa semua tu. Dan Alhamdulillah kami pun mendapat sokongan daripada pihak Jabatan Pertanian, Fama, kemudian dan beberapa agensi lain lagi lah. Macam tu. Tapi tu tadi je kata macam mana nak masaknya. Mesin oven dia besar mana? Okey, kalau macam kami satu cookies ni, maksudnya dalam satu oven tu boleh hasilkan 250 pieces dalam masa 12 minit. Besar tu oven tu. Besar. Masak orang boleh tu. 250 pieces dalam masa 3 minit. 12 minit. 12 minit? Ya. Habis kalau contohlah, kalau terhangus lah 250 pieces tu, apa dia terhangus? Tak pernah lagi. Ya Allah, ni mesti canggih ni. Yelah dia dah ada set timing dia. Lepas tu dia bukan hanya elektrik, dia ada elektrik, ada oven. Maksudnya 2 kali serentak benda tu berjalan. Jadi benda tu dikontrol. Jadi yang nak acu ni atas loyang tu pun mesin juga ke orang? Ada mesin, ada guna tangan. Ada mesin guna tangan. Ada mesin, ada guna tangan. Maksudnya ada manual dan juga ada auto. Ikut depends lah macam mana. Penghasilannya setiap hari? Kalau penghasilannya alhamdulillah setiap hari. Cookies ni memang setiap hari. Melainkan kalau biskut raya, kemudian ada dodol. Tapi cookies ni macam biskut raya juga kan selalu kata? Sekarang dia jadi trend biskut harian. Betul. Itulah. Okey. Ije nak rasa jugalah biskut coklat chip. Tadi ni red velvet kan? Red velvet. Dia kalau satu balang ni boleh tahan berapa lama? Satu balang ni kalau dah buka mungkin dalam satu hari macam Ije cakap. Tu mulut kita. Kalau satu hari satu pieces, berapa lama boleh tahan? Satu hari satu pieces? Allah, dia ada 40 pieces dalam ni. 40 hari lah kalau satu hari satu pieces. Boleh tahan? Boleh tahan. Boleh tahan. Dia kalau cookies yang Hidayah hasilkan ni, keadaan tu sejuk-sejuk macam ni kan Ije? Lagi dia rangup. Lagi rangup. Lagi sejuk dia lagi rangup. Itulah kelebihan dia. Makan dalam time panas? Time panas lagi cepat banget. Baiklah Daya, terima kasih Daya. Ni je dengan rasa kuih. Yang ni red velvet chocolate chip. Dia ada oat dengan Nestle. Sedap Ini makan satu balang. Satu hari tengok TV habis Daya. Okey, baik sebelang kan? Okey, baik. Terima kasih Daya. Sama-sama Ije. Kami mengucapkan all the best to Daya lah. Ya, insya-Allah. Mana tahu nama Hidayah Cookies sampai ke luar negara. Masya-Allah. Insya-Allah Hidayah pun cuba
Okay. Jadi itu saja. Terima kasih. Okay, sama-sama. Terima kasih juga beri Hidayah peluang untuk berkongsikan bersama EJ.